La ilaha illallah. Yo bang, okey. Terima kasih menegur bang. Hati-hati bawa motor bang. Ini namanya view sunset. Sunset lah. Sunset tu jus oren. Alah-alah tu aku nak tanya lah. Hampa tahu tak kat mana tempat nak basuh motor? Kalau boleh spesialis pun tak apa. Yang basuh cermat lah. Bukan jenis basuh lebih kurang. Cuba bagi tahu kat aku. Aku nak basuh motor aku ni sebab aku nak aim kedai tu je kalau nak basuh motor. Kecuali kawas kat Pulau Gadong ni. Sorry tu saya aku tak mau pi dah. Sebab action sangat. Hari tu aku nak basuh motor. Sehari sebelum raya baru lalu je. Member awal-awal dah tempik lah. Motor kami tak ambil. Mentang-mentang waktu tu kereta sikit punya banyak. Wah action tu. Tak basuh motor. Aku macam okey. Melayu tak Melayu. Main dengan tak beradak macam tu mampu kan. Memang aku tak pidah. Bagilah orang berhenti dulu. Turun tanya. Barulah hang cakap elok-elok. Ini awal-awal ada tempik dah. Ataupun kalau hang rasa malas nak cakap lebih-lebih, hang buat satu signboard. Modalkan money lekat je pun. Takkan money lekat tak boleh beli kan. Tulis kereta sahaja. Cukup. Takkan benda tu aku nak ajak. Baik aku buka kedai kawas sendiri betul tak? Amboi memang macam tu pun hang nak koyak dah ke man. Mai aku buat kat macam tu tengok. Apa? RX-7 ke? Ke RX-8? Macam RX-8 pun ada.